Cucu, memancing ni mengajar kita satu benda. Kau tak boleh paksa ikan makan umpan kau. Kau cuma boleh bersedia. Macam tu juga rezeki dalam hidup. Kadang-kadang kau dah usaha habis baik, tapi hasil dia tak nampak. Air kat atas nampak tenang je. Tapi kat bawah tu, ikan tengah perhatikan umpan kau. Jangan gopoh sentap joran. Kau tarik awal, ikan lari, umpan pun hilang. Sabar. Biar masa yang tentukan. Bila dia dah betul-betul mengena, barulah kau guna segala tenaga yang kau ada. Rezeki yang lambat tu selalunya berbaloi untuk ditunggu. Dengar pesan atuk ni sayang.